Tempat hiking ni 40 minit je dari KL. Save video ni and share dekat kawan-kawan kau. Hari ni aku dengan kawan-kawan aku, kita orang pergi hiking satu tempat ni. Nama dia Sungai Pisang. Bertempat di Gombak, Selangor. Kalau kau tengok dekat app All Trails, dia tulis dalam ni 1 jam 6 minit pergi dan balik. Tapi aku rasa tak accurate sangat. Sebab nak pergi kat air terjun saja dalam sejam jugalah perjalanan. Tapi kau jangan risau, sebab trail dia best sangat-sangat. And sesuai untuk orang yang baru nak start hiking. Aku ni kalau hiking memang suka kalau ada sungai tau sebenarnya. And trail dia sangat mudah sebab kau cuma perlu jalan tepi sungai je sampai ke hujung nanti. Muncullah air terjun dia. Aku pun mandilah kan bawah air terjun ni. Air dia sejuk gila doh. Tempat mandi air terjun ni tak adalah besar mana. Tapi you know what? Yang penting adalah momen-momen yang kau kongsi bersama dengan orang-orang tersayang. Tiba! So tempat hiking mana kau rasa aku patut pergi next? Cuba komen sikit dekat bawah.